Okay, Assalamualaikum. Alhamdulillah, hari ni dekat kiri kanan saya ni ada kereta Viva. Kereta Viva ni dua-dua ni baru siap buat pemasangan enjin. Yang ni model yang paling tenang-tenang, AVNA Auto. Dia daripada manual 850 dia nak tukar auto, kita recommend masuk enjin heavy. AVNA Auto ni walaupun CC dia 660 tapi dia punya power dia alhamdulillah memang best. Power dia lebih kurang saling tak tumpah. Power dia kalau kita side by side dengan 1.0 tu lebih kurang fight sama dia. Yang lagi best, owner ni dia pasang sekali dengan dashboard heavy warna hitam. Steering memang kita bagi sekali steering warna hitam. Horn pun hidup. Aircon dia digital. Kalau pakai aircon digital ni, ya Allah, kesejukan dia rasa macam sampai nak demam badan dalam kereta ni. Memang sejuk aircon Viva ni. Saya pun dulu pakai Viva, memang saya tahu aircon Viva ni memang A. Tapi kalau korang tengok antara dua-dua kereta ni, kalau yang model ni, enjin dia model JB. Dia, kita perhatikan ni, okey, video, fokus sini sekejap, satu saat, fokus sana. Nampak tak perbezaan gegaran dia macam mana? Ada sikit saja yang dekat sana tu. Yang dekat sini rasa macam langsung tak bergegar dia punya enjin. Sebabnya yang ni model L9 pula. Yang ni L152 JB-DET 4 silinder. Yang sana model EFVE 3 silinder. Itu perbezaan dia. Okey? Korang dah dapat kan tip apa itu EFVE dengan JB-DET. Jangan lupa kalau korang dah buat pemasangan upgrade, nak buat aircon, nak buat service engine, nak buat suspension ataupun segalanya, boleh roja-roja kita orang dekat Taman Cenana Pasir Gudang dengan Taman Kobena Tampoi Johor Bahru. Like, komen dan share sekali. Assalamualaikum.